daripada kedai. Ini true story. I came out with Haji, kemudian there's one lady. Dia kata, Datuk, saya tunggu daripada 1984. It's viral now. 1984 saya tunggu nak jumpa. Oh, terima kasih, saya kata. Saya doa Datuk jadi Perdana Menteri. Sekarang Datuk sudah jadi Perdana Menteri. Dan saya kata, saya tak salah doa sebab Datuk jadi Perdana Menteri, saya dapat saraf. Datuk bagi beras dan minyak masak. It's a small matter. It's not big. Tapi tengok this lady, dapat beras Sarah ini dengan minyak, dia tersentuh. Saya pun tersentuh. Kita tengok itu, saya pun sedih. Kalau macam ni, Sarah don't worry, more Sarah will come. Dari mana saya belajar? Bukan dari member parlimen, bukan dari Timbalan Menteri, Adun atau Menteri dah. Dari takak itu, dari kampung Sulaman. Kerana dia cakap dari hati. Saya tengok mata dia. It's viral. You can see how sincere and really it touch my heart. Dan saya kata, kalau macam inilah orang appreciate, we have to do more. We work hard, ekonomi kita baik, kerajaan kita kuat, Pakatan Harapan. Pakatan Harapan.